Ayah, masak apa tu? Sempena cuti sekolah, hari ini kita masak nasi ayam kukus. Menu ni sangatlah digemari oleh sisi keluarga mahupun rakyat Malaysia. So, mula kita kisarkan bahan utama dia. Masukkan bawang putih, halia, kita kisarkan sampai lumat. Lepas tu kita masukkan ke dalam periuk yang berisi air. Masukkan ayam. Kita rebuskan sampai ayam tu masak. Untuk sambal kita kisarkan cili merah, cili besar. Masukkan bahan kisar, air rebusan ayam. Masukkan tomato dan kita kisarkan. Lepas tu masakkan di atas dapur. Rasakan dengan gula dan garam secukup rasa. Masukkan cuka makan. Masukkan sos cili. Kita masakkan sampai dia pekat sikit. Untuk berapa ayam kita masukkan bahan kisar. Masukkan sos tiram, kicap cair, kicap manis, kicap pekat, sedikit madu. Kita perasakan dengan gula dan ratakan seluruh ayam dan kita perapkan seketika. Untuk tahu lembut kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumiskan udang kering. Kita masukkan bahan kisar sampai dia golden. Tuangkan di atas tahu. Guna pan yang sama, masukkan sos tiram, kicap cair, minyak bijan. Kita masakkan seketika dan kita tuangkan di atas tahu. Tahu ni kita kukuhkan 10 minit dulu. Lepas tu kita letakkan bahan tadi. Lepas tu kita taburkan daun bawang, bawang goreng dan siap dihidangkan. Untuk nasi kita panaskan minyak, masukkan pelantar, serai, 4 sekawan, bawang besar. Kita tumiskan sampai dia naik bau dan layu. Masukkan bahan kisar, daun pandan. Kita tumiskan seketika sampai dia golden dan masukkan ke dalam minyak yang sudah dibasuh bersih dan ditus. Masukkan air rebusan ayam. Lepas tu kita masukkan 10 minit. Pastikan dengan garam. Masukkan cube pati ayam. Kita kacaukan seketika dan kita kukuskan sampai masak. Untuk sup kita panaskan minyak. Tumiskan 4 sekawan. Masukkan bawang besar dan tumiskan sampai dia naik bau. Masukkan bahan pisah dan kita sambung tumis sampai dia warna golden. Lepas tu kita tuangkan ke dalam lebihan air rebusan ayam tadi. Masukkan cube pati ayam, perasakan dengan garam dan masakkan seketika. Dan mendidih kita boleh tutup api, taburkan irisan daun sup, bawang goreng dan siap dihidangkan. Untuk ayam kita bakarkan ayam kita perap tadi dalam air fryer. Lebihan perapan tu kita masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan susu dan sos kicap siap untuk dihidangkan. Untuk nasi, bila nasi dah masak, boleh taburkan bawang goreng dan irisan daun bawang. Dan akhir sekali semua bahan nasi ayam siap untuk dihidangkan bersama salad, timun dan tomato. Nasi ayam kukus ni nampak je macam susah, tapi bila dah buat senang je rasa. Lagipun menu ni komplit one set. Ada sayur, sambal, lauk, nasi. So tak perlu benar-benar nak fikir nak masak apa hari ni. Jom makan.